Nama aku Ahmad, Dr. Ahmad. Aku seorang pakar bedah. Hidup aku bermula dari tangan seorang ayah yang sangat luar biasa. Walaupun dia hanya orang yang biasa pada pandangan mata lain. Pemudaan itu telah mengambil masa 9 jam dan ia merupakan satu sejarah bagi Malaysia yang mana kes ini adalah kes pertama di dunia sepasang kembar Siam melekat di kepala telah berjaya kebesaran. Suatu hari, satu perkara yang mengubah hidup aku telah berlaku. Keadaan Ahmad bin Tajuddin, seorang pakar bedah yang terlibat dalam kes samun pagi tadi, masih lagi dilaporkan dalam keadaan parah. Doktor memberitahu kepada pihak media bahawa peluang untuk beliau kembali pulih adalah amat tipis. Kejadian itu mengajar aku tentang cara memandang tanpa menggunakan mata. Kejadian itu juga membuka mata hati aku yang selama ini tertutup dalam memandang kasih sayang yang luar biasa. Semuanya baik sahaja, sehingga aku terpaut dengan kebaikan yang terzahir hanya dari pandangan mata. Banyak lagi perkara besar yang masih tersembunyi dari penglihatan. Dijemput Encik Tajuddin untuk naik ke pentas bagi menyampaikan anugerah pelajar cemerlang kepada anak beliau Ahmad bin Tajuddin. Kenapa yang datang? Kenapa yang datang? Ini. Kenapa kamu suruhkan pada ayah? Kenapa? Ha? Kamu malu punya ayah macam ni? Jawab, Ahmad. Jawab. Ya, saya malu. Saya malu ada yang tembak macam ni. Ahmad! Kerana mata hati aku yang buta, aku tinggalkan ayah sejak hari itu sehingga kini. Sebelum ini dilaporkan, Dr. Ahmad telah diserang oleh 2 orang perompak di tempat letak kereta di ibu kota. Retakan besi yang kuat pada mukanya telah menyebabkan kornea matanya rosak. Cik, makan cik. Masih mana cik? Selepas 7 hari menerima rawatan di hospital, Dr. Ahmad Tajuddin telah dibenarkan pulang. Seorang lelaki yang tidak mahu dirinya dikenali telah mendermakan kornea matanya kepada beliau. Ahmad kena belajar pandai-pandai supaya nanti esok besar jadi doktor boleh tolong orang. Ayah akan sentiasa doakan dan ayah akan buat apa yang termampu untuk Ahmad. Okey? Lebih baik kita buta penglihatan dari hati kita yang terus buta. Kerana kasih sayang yang luar biasa tidak nampak pada mata, tetapi hanya mampu dirasa dengan hati.